Hai, Assalamualaikum. Hari ini dapur Ami nak bawakan satu resipi yang istimewa, iaitu kuftah daging. Masak cara Pakistan, sangat sedap. Tak perlulah kita nak pergi restoran untuk cari rasa sedap ni. Buat sendiri, sangat mudah. Saya akan tunjukkan step membuat berbolanya sendiri. Kemudian kita masak gravinya sekali dengan kuahnya yang lembut, pekat dan sangat sedap. Dengan bahan-bahan campuran yang terpilih akan jadikan kita menjilat jari nanti. Sangat sesuai makan dengan nasi panas, nasi minyak ataupun roti chapati. Jom kita mulakan. Mula-mula kita ambil daging, potong kecil-kecil sikit. Lepas tu masukkan dalam pengisar, bawang besar, cili hijau, bawang putih, lada sulah, daun ketumbar dan sebiji telur. Kita tambahkan tepung jagung 2 sudu ataupun tepung sagu pun boleh ya. Kita tutupkan dan kita kisarlah sebentar sampai dia halus dan lumat ya. Lepas tu kita bolehlah tengok tu. Lumat macam ni, kasar-kasar sikit pun tak apa sebab kita nak ada rasa daging-daging tu nanti. Terlampau lumat pun nanti hancur sangat kan. Jadi dah sebati macam ni, bolehlah kita jadikan dia berbola macam ni. Berbola ni kalau perempuan nak besar pun boleh. Saya buat agak kecil sedikit lah. Saya lebih suka buat yang jenis kecil-kecil sedikit. Senang nak makan nanti. So kita habiskanlah buat berbola ni semua. Kalau perempuan buat dahulu, kemudian simpan dalam freezer pun boleh juga ya. Okey, lepas tu bolehlah kita panaskan minyak dan kita gorenglah berbola kita ni. Kita goreng tak lama lah ya. Hanya nak bagi dia masak sekejap dan nampak lebih garing atas dia lah ya. Kita masukkan semua berbola ni, kita goreng sebentar hingga agak kekuningan. Lepas tu bolehlah kita toastkan. Toastkan berbola ni. Kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk menumis pula ya. Bahan-bahan yang perlu kita kisar: sebatang cili hijau, 1 biji bawang besar, 2 cm halia, 6 ke 7 ulas bawang putih dan 4 biji buah keras. Semua bahan-bahan ni kita kisar halus dan kita ketepikan. Sekarang dalam minyak yang kita dah toastkan tadi, berbola tu, kita masuk 4 sekawan dengan daun salam. Okey, kita tumis bahan-bahan ni dan kita masukkan 1 biji bawang besar yang telah dihiris. Kita tumis bawang besar ni pun sampai hingga agak kekuningan ya. Ini pastikan dah kekuningan baru kita dapat rasa masakan yang sedap. Dah kekuningan macam ni, sekarang bolehlah kita masukkan bahan-bahan kisar kita tadi. Masukkan sekali, kita tumis lagi. Kita tumis betul-betul sampai dia sebati dan agak garing sedikit. Kemudian bolehlah kita masukkan tomato yang telah kita hiris 1 biji lah ya. Kita masak tomato ni pun sekali betul-betul supaya dia jadi lembut. Bila tomato dah lembut, bolehlah kita masukkan 1 sudu makan serbuk ketumbar, setengah sudu makan serbuk kunyit, 2 sudu makan serbuk cili dan 1 sudu makan rempah daging. Semua bahan-bahan ni kita tumis sampai dia pecah minyak. Kemudian bolehlah kita tambahkan sedikit air dan kita tumis lagi. Rempah-rempah ni kita perlu tumis dia betul-betul ya, untuk dapatkan rasa yang betul-betul sedap. Kita tambahkan 1 sudu makan jintan putih dan setengah sudu makan garam masala. Ini rahsia untuk bagi dia lebih sedap. Garam masala ni akan jadikan dia rasa dia betul-betul istimewa. Sekarang bolehlah kita masukkan berbola kita yang dah kita goreng tadi sedikit ya. Boleh masukkan dan kita masak samalah ya. Sekarang kita boleh tambahkan garam ya. Garam kita belum letak lagi tadi kan. Masukkan garam, gaulkan. Kecilkan api dan kita tutupkan periuk kita. Biarkan rempah ratus kita masak sempurna. Lepas dalam 10 minit, kita lihat macam mana keadaan dia. Dah cantik dah naik minyak macam ni. Dah pecah minyak. Bolehlah kita gaulkan dia. Dah nampak berkuah dah kan. Sekarang kita kena tambahkan yogurt ya. Dalam 1 sudu makan. Kalau yang suka masam lebih tu boleh lebihkan. Sebab saya dah letak tomato tadi. So saya letak 1 sudu makan yogurt lah ya. Kemudian kita tambahkan daun ketumbar untuk khasiat dan wangi yang lebih.
Dah hampir siap. Bolehlah rasa garam dia macam mana, masin dia cukup ya. Puan-puan kena cubalah resipi daging kofta, resipi yang istimewa yang jarang dibuat orang. Cuba, pasti akan jadi kegemaran ramai. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.